dekat sekolah saya nak ada satu kelab robotik. Selepas tu saya nak ada satu kebun yang menggunakan hidroponik. Lepas tu dekat kebun saya tu saya nak ada satu shieling. Bila ada matahari dia akan terbuka. Jadi dia akan menggunakan tenaga cahaya matahari sekali. Kalau malam dia akan tutup, jadi lampu pun akan terbuka. Dia macam guna teknologi lah. Untuk pendapatan untuk kami punya budaya. Jadi sebab kami orang asli ni suka bercucuk tanam kan. Jadi kami tak nak budaya kami tu kami tak nak pinggirkan. Jadi kami nak juga selit sikit-sikit dalam sekolah tu. Jadi sekolah saya nak ada padang trek untuk budak-budak asli yang suka bermain sukan. Lepas tu dalam makmal cukup lengkap dengan peralatan yang boleh kita buat join masuk bertanding. Contohnya drone, sumo. Saya nak pelajar-pelajar sekolah saya belajar pasal robotik juga. Sebab kalau budak yang ada berkemahiran dalam sukan Olimpik, mereka boleh join sukan Olimpik. Kalau ada yang lebih kepada Taklimpik, mereka boleh join Taklimpik. Pertandingan drone ni, saya terbangkan drone menggunakan coding. Jadi drone ni dia akan terbang mengikut gelung yang dah ada dekat situ. Jadi saya perlu melepaskan drone saya dan saya perlu landkan drone saya dekat tempat yang sama. Dalam pertandingan tu saya buat berdasarkan masalah kita orang asli, iaitu pertama masalah air. Jadi saya bina satu penapis air sebab orang asli ni banyak sangat guna air sungai. Jadi daripada situ saya mula belajar bahawa teknologi ni bukan merubah untuk diri sendiri, tapi merubah untuk orang lain, orang kampung, semualah. Menang nombor 3. Walaupun tu first time, tapi saya rasa bangga dengan diri saya. Dan kalau diberi peluang, saya nak cipta benda tu dalam real life sebab saya nak ubah nasib kita orang ni. Taklimpik Zon Timur saya menang Johan, gold medal, drone lah, mewakili Kelantan. Start daripada tu memang saya rasa macam ini memang saya punya saya punya talent kot. Kalau yang lain saya tak jumpa lagi apa yang saya boleh buat, apa kemahiran saya, tapi saya dah jumpa dekat sini, jadi saya lebih berminat dekat sini. Cita-cita saya sebenarnya saya nak jadi engineering bahagian mekatronik, tapi sayangnya saya tak ambil bahagian STEM. Jadi saya hanya mampu jadi cikgu, mungkin cikgu bahagian robotik. Sebab sekolah kita orang ni baru buka, jadi kita orang tak ada STEM. Bagi saya pandangan tu sebenarnya tak betul. Sebab kami orang asli ni, kalau kami diasah dengan betul, kami pun boleh jadi standing dengan diorang. Bukan hanya kami, diorang.